Afan Ustaz, saya masih sering berbuat maksiat ketika sendirian. Tolong berikan nasihat Ustaz. Kita kena ingat jemaah, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu sentiasa kawal kalian. Tuhanmu Allah sentiasa kawal kita. Dan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, itu semuanya ada raqib dan atid yang mencatat. Jangan kita sampai menjadi manusia yang menyesal seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan apa ni? Tidak ada dosa kecil, tak ada dosa besar, kecuali dosa tersebut tertulis dalam buku catatan amalan kita. Maka ketika itu penyesalan tak lagi berguna. Kerana apa? Nasi dah jadi bubur dan bubur dah basi. Oleh sebab itu, ingat berapa banyak amal soleh kita yang kita buat di dunia ni di depan orang, tetapi ketika dalam keadaan bersendirian kita bermaksiat kepada Allah tanpa ada rasa takut dan menyesal, maka pahala-pahala kita Allah jadikan haba'an manthura. Allah jadikan habuk yang bertebangan, akhirnya habis semua pahala kita. Maka hati-hati daripada bermaksiat ketika sendirian. Allah Ta'ala alam bisawab.